Guys, hari kita nak tanya staff-staff Uniklinik Section 13 ni, apa makanan favourite diorang time raya? Jiha, apa makanan favourite Jiha waktu raya? Rendang ayam dengan lemang. Itu je. Kita tanya cik admin kita, Sari, kalau time raya, Sari suka makan apa? Suka makan rendang daging dengan lemang. Kita tanya cik akaun kita, apa makanan favourite time raya? Lemang dengan rendang daging Cik Aziz. Selalu Cik Aziz, mak aku lah. Gitu. Mom's cook always the best kan? Okay, so jom kita kacau adik-adik kita. Okay, Jenny, apa makanan favourite Jenny time raya? Saya tunggu apa? Mestilah rendang, ketupat, lemang. Sedap tu. Okay, kita tanya Nana pula. Nana, apa makanan favourite Nana waktu raya? Mestilah lontong. Lagi? Lontong dan kuah kacang. Sedap tu kuah kacang tu. Okay. So, busynya orang tu. Okay. Hanis, akan nak tanya, apa makanan favourite Hanis time raya? Makanan favourite saya sebenarnya banyak, tapi ni antara paling favourite lah. Saya suka daging rendang mak saya, paling legend gila, dengan sambal goreng. So, tahun ni kalau kita nak makan rendang mak Anis boleh tak? Boleh. Kita PM tepi je. Apa je. Okay, kali ni terkacau pula doktor kita, Dr. Intan. Saya nak tanya, waktu raya, doktor suka makan apa? Mestilah ketupat dengan daging masak hitam yang mak saya masak. Memang terbaik. Daging masak hitam ni rare. Sedapnya. So, tahun ni dapat tak daging masak hitam? Mestilah, tapi balik kampung raya kedua nanti. Okay, thank you doktor. Jom kita tanya Dr. Aina kita pula. Dr. Aina. Okay doktor, time raya apa makanan favourite doktor? Lemang. Lagi? Rendang dengan kuah lodeh. Sedap kuah lodeh. Tahun ni doktor raya dekat mana? Tahun ni raya kat Kelang je. Dekat je. Okay doktor, terima kasih. Bye.